Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Roda Keral. Basu kalai Mbak Uronyo dengan tidur narasumber anggota Wate Jakcok jenazah 16 do yang korban Wate Komplit yang terjadi di Penan wilayah Perth, Sago Gunung Keramat. Mbak Sabah tempat iaitu Wate Gunung Kampung Tanyonyo kulungo 16 do tiga kena timbak. Jadi si pensiun cerita alihnya ditimbak oleh TNI, alihnya bom manggut dari hati. Cuman yang tak kudu elek, yang penting lu tanya nukonyo ketika shoot dengan anggota-anggota itu gede pakai ban untuk di lokasinya sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma ulun ku jauh si bacut. Cuma di ulun pasti nya dalam kelompoknya. Jadi Pak Tabak Piwo pun dipiti. Berarti mengumpul kamu Mbak Pos. Mbak Pos you know, Pos yang berada. Mengumpul le. Mengumpul. Jadi tanya singo bungoh di Pegaji, saya cok jenazah. Jenazah 15 dolar le. Oh 15 tu. 15 do kemudian Jakcok. Ya bukan kejadiannya katret. Waktu pakai ajaknya ban jadian. Kaleo. Oh. Jadinya nak kami je. Berarti 7 buah desa. Oh. 7 buah desa dalam tabur desanya tertutup. Apa-apa desa isinya? Apa desa anak? Anak kamu tak? Masyarakat tahu. Begitu juga utuh-utuh saja. Oh, dia kayaknya orang jalan irigasi. Oh, yang pijak pergi rai. Jadi awaknya di kampung tu kau ke. Jadi awaknya dia pergi rai benar fikir rai irigasinya dia betul. Jadi orang bajikan di kampung dia awak dan tonnya bunuh awak kapolres. Kui pula berarti nya katanya kaji tahu. Abang kali rai. Jadi wo ke awaknya bunuh ala punan di 5 buah desa wo. Tinggal ada kamu 2 buah desa pintu rimba ngon yang mudah ni. Baru 2 orangnya. Ya dulu le buah desa ada tinggal kamu. Nah 50 dah. Lebih tu nah. Ya atuk dia pakai ban. Jadi umpamanya ke cecem kau. Oh nyan reader. Awak reader. Cecem kau. Cecem kau kamu kan makot. Mumpuk nama. Oh dua tu. Malam. Wow le. Wong tawai. Jadi tu dia abang mantu kamu umpuk dah. Dua je. Cecem kau. Kau ke mana? Ya je. Mu malam tu kau. Malam ke tingkat pos 6. Maka kata pos tingkat pos 5 ke pos 5 ke 10 tu. Dah jumpa wajah kau lagi nya? Ya lagi bing. Ya lagi bing. Ya orang ni. Pokok tu ya lagi bing ngene hanjip tu tangan. Awak perat ada kamu ada pernah diring kan? Tingkatnya pos 12 hai jak di ujung pendek. Pos 12 malam. Pos 12 malam piuh lah. Piuh mulu piuh lagi nyodu you. Ana dia tu kok. Dok yang posisi dah dok nyana you. Oh kenal you. Kenal tu. Oh jelas dia dah. Oh benar. Du banyak. Jadi ujung entik. Bu kali. Hana bu. Oh, hana bu. I dia ana. Ya nak ukok yang itu. Ukok kan dia tu. Oh tu dia. Aku dimutu ka tre kamu duduk kan. Dimutu ke mana tu ni? Dia pian kamu kadang bawanya na je. Aku upami poput malam. Poput bengong. Rak bengong. Jadi orang poput bengong hingga tre ka ke kayak mutu gandama kan. Kayak mutu gandama kayak mutu ada pempinya kau kabungoh kan. Ai mutu nyolong pun nah angka-angka. Oh angka. Kakak orang bunga budak aja. Budak dong nyolong. Hanali. Ada dong. Hanali baru jak merajo kan. Oh dia jak merajo bunga nak tingkat 2 meter tu. Tu 2 meter tu kamu rumah awaknya. So nya. jenazahnya. Oh. Kam guli-guli.
Jadi posisi ni ada gunung pulang curang perkiban. Pulang alu. Alu. Nyo alu tu. Ayan kena na alu tu no. Ayan kena na gemuk tu. Gemuk Berarti baru gunung je. baru gunung. Baru waktu gunung. Kono tu gunung. Lam ni lam lu. Lam lu. Ulam linggung gunung. Lam linggung gunung. Pakiban gambaran ji tempat kejadian itu. Pokoknya Jadi pun tu ala patah-patah kaya. Ana patah kaya ana. Pokoknya tu nak hangoh-hangoh. Pokoknya yang kena kaya budinya kaya. Hanya kayanya ada dulunya. Pokok lagi anak ujian anak kanak yang ada budi ya. Tupluk boleh. Tupluk. Pokoknya tempat salah nah tempat orang semayang. Hanya tinyo tinuanya pun naik kan. Nama ni lah. Waktu jabu ujian. Tinua pun naik. Boleh balang. Tinuanya kamu kalong ke nama dia lah. Kalau ikut. Hani ikut lah. Aku orang kamu kalon di nadanya menok kata kan ladung kamu be ladung kata-katanya jadi Bandung di lamnya lam lalu jadi kena tidak orang berebek di lalu menyocok puo di puo kita jaga matra naik puo jadi olehnya guna ngampul ke kamu balut. Bantu kena guna ke kamu galon anu banyak. Dengan itu nunggu dia aparat. Anak mi. Inau dia tau. Winau ke dah? Winau dia. Anu ji ke dah? Ni tu nunggunya. Anak tu lepat inau yang nanya tu. Ingat. Mana yang orang ke dah? Anak tu tahu. Inau yang pai ke dah? Jadi tadi tanya orangnya. Kau nampak. Kak, berarti yang menong yang menong, wo saja namanya. Kamu ya? Hanya boleh tanya. Mana? Tu punya tak? Yang kena lagi pergi begitu. Macam mana ni tadi? Tak jangan. Apa kaya? Apa situ aja. Memuka kecek-cek. Jadi ji hoto itu. Dia bisa kembali tu. Terima, betul aja. Yang dia anak jak mai kamu kumpul ikut. Kamu ke dah dia tinggal je kena terima. Ada di mana? Di tanah dia apa kaya lah. Ada ubat kadang kan. Kamu gede nak. Lah kata Tuhan. Mudah kan dong. Maka tu mana? Kakak orang bantu kena memikir kamu mampu kamu kalau. Nyo posisi waktu aja yang perkiban yang tegom kenang. Tegom berdintu nama macam. Yang tayang tak. Anu yang tengok je memek amak dia. Hanalu. Tu ada mana? Hanalu. Tengku dia. Kan babah memek, babah halam anu banyaknya memek mak dia. Ni kan dengan yang munya. Kau buat. Jadi waktu itu kamu kena mampu ke kamu bah. Karena yang itu jakun nak kamu bah kan. Berarti bila 15 dah. 15 dah. Ini agam. Kaku nyana ke plastik jambunya. Kamu cok ke plastik jambu. Ulung kubuhnya kubuah picon mudah je. Aku dulu kamu buah picon. Ni betul je. Jadi aku cok ke plastiknya. Ada orang terbaik dibaluk ke jenazahnya. Makong mesti ya. Kong ke? Plastik hitam. Itu ujian matalah. Baluk ni. Ulungnya aneh yang aku fikir. Orangnya orang pun. Orang pun lagi tak berapa pekan. Untuk mengikat-ikat. Yang ni ya. Panik. Ya, nak ada pun. Kena. Tahu. Macam ke? Macam segar. Macam segar. Baju macam lagi tak baju. Baju. Ke orang ni yang bunuh. Cok je yang dagahnya bunuh. Dia ani inong yang bunuh yang mana je. Di puau. Di puau dah pahat. Hana mereka mana banyak? Hana berapa tanya? Orang biar ada wani macam tu. Ada wani tanya? Ada wani. So kakak, panik. Wani. Ya ke? Iji kan ada tepi yang mana? Tengah macam. Jadi yang gulamnya kamu kena bawa ini wah. Betul tak? Tangan. Boleh balang. Kena ini wah ulun punya Ali. Tinggal Nordin. Hanya letak tu anak kuturi. Gula. Kakak di balut mana kan? Kakak order di gudang mana di balut. Tijak na dah tingkat 100 meter.
Dua minggu motor tiga tu. Ya enggak. Pegang mutintok omongnya. Makut. Lain ada tu budi ada undang-undang MUU. Kaku mutintok juga mau tiarap je katanya. Subhanallah. Mau pegang lawanya kana tiga tu. Inna. Upaya na jalan awak botinya, upaya nak rimpang nya aku gede. Jalan. Kaku jak juga mau gulam ni juga. Pane yang orang tu yang. Yang pihak nak tupu ko ni pane pi rumah. Dia awak pintu rimba je. Oh, pintu rimba kata ang ibi puo kono. Gede. Kemudian kenan je. Adanya ni puo kono 16. Tak boleh dengan gede. 16. 15 puo kono. Oh, betul kadang kemudian kenan je. Takkan nama orang. Kon menunggu kerja, ada malamnya kabut tu di. Awak yang ketimbak awaknya. Adanya di pelung. Oh di pelung dipikir no aja kanyan hana dia kenan dalam lokasinya. Bungai wow. Kamu kejadian tu kan kamu ngam. Fikir hana dia nya. Ibu buat kem. Nak kem nak di. Lagu apa awaknya nak kan? Jago. Kagak Innalillah ya Allah. Kagak olu yang munong, puduk kamu jenazah kena yang munong. Jak ke jak cok nak yang ditoki. Duh lentok lagi. Udah ada yang kudu nama tu. Belum kumi awaknya jak. Yang ke beda jenazah ada punan ada orang meninggal. Beda jenazah yang kata meninggal. Masalah baji. Kaku jak. Hanya kadi jenazah menyem. Mai kamu kami. Menyem noi mau dah tau. Apa dalam tahu ini ada? Put dah. Gulam ku yang kat ni bagi mana kan? Banyak itu ni. Dah tu pergi rek. Dah tu pergi kan? Dah tu pergi rek. Makan ramai dah mau ketu. Kutu lebih kata orang Siah laju. Siah laju pergi rek. Tu kuat ibunya. Yang hong tu mung tu me alu ju. Nyok yang kamu pergi ada banyak nak tinggal ya. Awak nyo radio tu kan belum makai. Kedi pergi rek. Ke? Oh bantu nan yang ke dak pintu rimba. Ngalu na. Yang ke dapat raya. Yang ke tupu ke dengan nyobaknya. Bak gunung Yang ke ada kaki jenazahnya kena oleh hidung kamu. Allah. Kamu sudah dia kena. Yang kerja ayo yang ke kamu tu gede. Oh 6 malam lah. Oh 6 tuput. Tuk no pintu rumah. Duduk orang tinggi. Kamu buhana, ihana, diurus hana. Asyik itu. Hana di yang kenyang. Kerana apa kon? Sebelum dalam pun kamu nya awalnya ibu yatim mau beli. Ibu beli mana ada ibu imam. Berkat yatim. Kaku. Dulu punan dalam duduk pintu rumah, bang pergi pintu rumah tu leh. Buka. Upaya kalau. Yang kena yang tinggal yang kena awak duduk yang muno tinggal gini. Sebuah kena 15. Berarti jenazah 15 no kena lah tu buat urun. Kena. Mak omai pula. Jadi bukan kuburan masalah. Kuburan masalah.